Nah, memang besar babe. Ni RM5 kah? Aku dah jumpa satu pot yang jual ayam penyet dia RM5 je mat. Memang pecah kepala. Yang ni memang tak masuk akal punya harga dekat Puchong. Jom guys aku bawa. Assalamualaikum kak. Banyaknya ayam ni kak. Ni ada jual apa kak? Kita ada jual ayam penyet sini. Ni kira macam mana kak? Satu set berkelit ayam RM5. Okay kak, boleh bagi saya satu kak? Oh ni dia ada nasi Kita ada kobis. Letak kobis. Tempe pun dapat RM5 kak Ya Allah murah betul. Ayam dia. Ayam. Ui besar kak Ni RM5 kak Ui murah ni kak. Terima kasih kak So ni dia nasi ayam penyet RM5 je mat. Kau tengok besar tak ayam ni. Nah, memang besar babe. So RM5 korang akan dapat sekali dengan nasi ayam besar macam ni, dengan sayur, siap dengan tempe lagi mat. Ini kalau dekat satu brand tu ni dah 15 lah ni. And then korang akan dapat juga dengan sambal belacan, siap dibagi dengan sup nila. Ayam sini sedap sebab dia garing gila tu. Korang tengok. Sikit. Sayur sikit. Untuk RM5 korang akan dapat nasi banyak macam ni. Memang berbaloi gila. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa-apa pun kita santai-santai je.